Saya nak tengok masalah apa masalah dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak benar. Terus ke sini ya. Tak apa. Pakai tak apa. Orang sakit. Tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ji. Alhamdulillah rabbil alamin. Macam ni kaki je ni. Okey. Mak datang jumpa Azam petang ni. Saya nak ubat lah, saraf lah kan. Macam mana sakit dia? Sakit dia kaki je. Okey. Kaki faham. terkebas. Kaki kebas. Okey. Sebenarnya boleh jalan. Original dia boleh. Sebenarnya jalan dah terkena macam ni. Kali terakhir bila mak jalan? Minggu lepas kan? Apa ni? Sebulan lepas? Minggu lepas. Okey. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah jabah doa mak ya. Sekarang sakitnya kat mana? Kaki kebas. Lepas tu dah kena pula. Sini elok sini bengkak je tu lah. Oh, yang dibungkus tadi bengkak ya? Takut. Saya ingat mak ada kencing manis, jadi dia sakit tak ada ya? Tak ada. Darah tinggi semua tak ada. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biar saya fahamkan dulu, bawah-bawah pada lutut ni sakitnya. Atas lutut ni semua sihat. Tak ada apa-apa. Berarti sakit ni kalau saya ambil, mak boleh jalan. InsyaAllah. Saya rawat ni, kaki dah ringan. 1 jam nanti lepas ni dah boleh jalan. Nanti lagi 7 hari nanti datang lagi sekali. 7 hari. Seminggu lah. Seminggu datang lagi sekali. Tapi di rumah nanti 7 hari tu minum air daun ceri setiap malam. 7 hari datang sini tu kaki tu dah, yang hitam tu hilang dah. Ya insyaAllah. Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau sini dengan sini Sama juga. sama ya. Sama. Berarti kakinya masih kuat lagi. Tak rasa kan ni kan? Rasa. Saya kebas lebih rasa kebas tu. Lalu kebas tak rasa ni rasa. Ni kasar. Aduh, berdiri dah. Alhamdulillah. Kalau tak macam tak boleh ni. Tidak. Memegang. Okey. Hadiran Abah dan Arik ni. Wa amidani fi qadiyal hajat. Wa ya qadiyal rabbul arsyil azim. Aduh. Tadi sakit yang dah tadi yang gosok sakit. Yelah tadi ni masa kat rumah kan tentu tak boleh sentuh sakit kan? Rumah sakit. Pegang tak boleh. Nak pegang sini. Pegang sekarang pegang. Okey sekarang jalan. Pegang sikit kat tangan ni takut dia. Pakai tongkat. Tongkat elok-elok. Sekarang darah baru start turun naik yang tu. Kaki, pastikan kaki ke lantai. Tak payah tongkat. Jalan sendiri tengok. Jalan biasa je jalan. Pergi kedai. Okey, boleh lah. Tinggal keringkan kaki tu dia. Okey, pusing balik. Perlahan. Kat sini tengah. Boleh. Okay. Nampak dia dah boleh bengkok nampak. Sini. Okey. Okey, bagus. Okey, udah. Bagus. Tapi kau tak boleh ke sini. Tak boleh. Yang sakit tu dia. Tak boleh nak pusing lagi sakitnya. Ini enak kan? Ini untuk tuan-tuan semua insya-Allah ya, kita fahamkan setiap yang live yang saya buat ini semoga dapat inspirasi, diambil sisi baiknya jadikan tauladan, yang buruk jadikan sepadan. Ya, jadi inspirasi, tengok sakit-sakit bagi kursi roda. يجري كالماء في الينابيع يا أجمل